Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Yang berusaha seluruh ahli jawatan kuasa kerja Masjid Imam Asy-Syafi'i, yang kita hormati lagi kita muliakan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, dan seterusnya seluruh muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu lagi pada minggu yang kedua, hari Isnin, untuk kuliah tadabbur Quran. Jadi insya-Allah kita akan sambung tadabbur kita, masih lagi ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah. Masih lagi ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah. Sama-sama kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maliki yaumiddin. Jadi maliki, apa maksud maliki? Yang menguasai. Yaum, hari. Ad-din, pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Alhamdulillah, dalam kuliah-kuliah kita yang lepas kita dah sebut dah tentang hubungan antara ayat yang keempat dengan ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah ini. Yang mana daripada ayat kedua bermula dengan lafaz pujian kesyukuran kita kepada Allah, alhamdulillah. Disifatkan Allah yang kita puji itu sebagai Rabbil Alamin, itu yang pertama. Kemudian disambung dengan ayat yang ketiga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian kesyukuran itu bagi Allah. Siapakah Allah? Yang mencipta dan memerintah sekalian alam. Kemudian sambung, siapakah Allah yang kita puji itu? Ar-Rahmani, yang maha pemurah. Sambung lagi yang ketiga, apa dia?
Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Dan sekarang kita sedang sampai yang keempat, iaitu kita memuji Allah yang Maliki Yaumiddin. Kita sedang memuji Allah yang menguasai hari pembalasan. Seolah-olah kalau kita kembangkan ayat ini, bunyi dia macam ni. Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Dia sambung. Tuan-tuan faham tu? So kita puji Allah. Jadi kita faham je ni, kita akan jelas konteks ayat yang keempat ini masih lagi dalam perbincangan tentang pujian kita kepada Allah. Cumanya dengan sifat atau dinisbahkan kepada sifatnya yang menguasai hari pembalasan. Jadi apakah itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari pembalasan itu adalah hari yang di mana tidak ada seorang pun yang berkuasa ke atas orang lain sedikit pun. Dan segala urusan pada hari tersebut adalah milik Allah. Jadi segala aturan, tuan-tuan, bermula daripada saat kita mati nanti. Masa saat kita mati mungkin kita minta tangguh. Ada orang dia pergi hospital, doktor suruh dia warded, dia kata tak nak, dia nak sign tak nak. Tapi ketika malaikat maut datang nak menyempurnakan tugasnya, ketika itu nak minta tangguh sedikit pun tak boleh. Kerana apa? Wal amru yauma idzin lillah. Segala urusan pada hari tersebut milik Allah. Bila bermulanya hari kiamat, tuan-tuan? Hari kiamat bermula saat kita mati. Daripada situ, tuan-tuan, tidak ada sedikit pun kuasa. Seorang ayah yang mungkin dia seorang bilioner, mungkin dia nak bayar kepada seorang doktor, tolong rawat anak saya sehingga sembuh, jangan bagi dia mati. Dia habiskan semua duit. Wal amru yauma idzin lillah. Hari tersebut semuanya milik Allah. Lalu berlalulah nyawa manusia diambil oleh malaikat maut. Dan pergilah kepada fasa-fasa yang alhamdulillah dalam 2 atau 3 kuliah sebelum ni kita dah bincangkan. Dan kuliah yang terakhir pada bulan Mei yang lepas, untuk minggu keempat, kita bincang tentang keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah ketika mereka berada dalam syurga. Sampai mereka ke dalam syurga, mereka menyebutkan ucapan Alhamdulillah. Mereka sebut Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Inilah ucapan yang sama makna dengan Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Betul jelas Alhamdulillah, segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk sampai ke syurga ini. Sudah tentu kami tak akan sampai ke syurga kalau Allah tidak berikan petunjuk itu kepada kami. Jadi orang-orang beriman pun bergembiralah mereka di dalam syurga. Dan tuan-tuan, kita ada sebut orang terakhir yang masuk syurga pun dapat 10 kali dunia. Orang yang terakhir masuk syurga pun, iaitu masuk orang terakhir masuk syurga, bukan dia queue dekat mahsyar tu, iaitu orang-orang yang beriman. Dia tidak sampai dosanya syirik, tapi dia diazab dulu dalam neraka. Dan dia ni orang terakhir yang paling banyak dosa, cuma dia ada iman sikit. Allah keluarkan juga dia dari neraka. Orang ini masuk syurga dalam keadaan memiliki 10 kali dunia. Itu tuan bayangkan orang-orang yang terawal masuk macam mana. Mereka di dalam syurga itu sentiasa hari raya. Dan tuan-tuan, kita nak sambut hari raya lagi 2 hari. Hari raya Adha. Hari raya ni sudah sinonim dengan kita kegembiraan. Cuma masyarakat kita di Malaysia ni yang dia gembira sangat hari raya Adil Fitri je. Ada Adha dia kurang sikit. Dia lepas sembelih tu dia balik, dia dah rehat dah. Ataupun kadang-kadang tak datang pun. Ada anak muda mungkin tak ada kesedaran, dia tak datang. Tapi kalau raya Adil Fitri, paling-paling 4 baju raya dah dibeli. Tak apa. Tapi nak bagi tahu apa dia? Hari raya sinonim dengan kegembiraan. Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, ketika itu orang-orang Arab Madinah, dia ada 2 hari perayaan yang mereka khususkan untuk mereka bergembira, untuk berhibur. Kemudian sabda Nabi kepada mereka, Nabi SAW bersabda kepada mereka, sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kalian 2 hari raya. Itu hari raya lebih baik daripada apa yang mereka sambut. Nabi sebut Aidil Fitri dan Aidil Adha. Tuan-tuan, Aidil Fitri dengan Aidil Adha adalah hari raya yang kita gembira dengannya. Tetapi gembira kita tu bersebab. Kita menyambut hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, kita bergembira, tetapi tuan-tuan kena ingat, gembiranya itu bersebab. Ada orang yang bergembira kerana bukan sebab yang saya nak sampaikan ini.
Jadi apa sebab sebenarnya kita nak beraya? Dua hari raya ni kalau tuan-tuan perasan dan tuan-tuan tahu, insya-Allah dua-duanya disambut setelah kita melaksanakan ibadat yang besar kepada Allah. Iaitu kalau raya Aidilfitri, tuan-tuan kena sempurnakan dulu 30 hari Ramadan ataupun mungkin 29 hari Ramadan. Bila dah sempurna dengan syarat, tuan-tuan melaksanakan puasa penuh iman dan ihtisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan kerana mengharapkan pahala yang banyak daripada Allah, diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Jadi pada malam raya dan pagi raya, kaum muslimin bergembira kerana apa? Allah telah mengampunkan dosa dia. Tapi ada orang lain pula, dia bergembira bukan kerana itu. Jadi kita khawatir, kita tak tahu apa yang kita rayakan selama ini. Jadi biarlah kita beraya bersebab yang Allah letakkan. Iaitu apa dia? Berjaya melaksanakan perintah Allah yang besar dan berjaya memperoleh keampunan. Hari Raya Adha sepatutnya lagi besar lagi. Sebab Hari Raya Adha disambut setelah kaum muslimin, sebahagiannya kaum muslimin yang berada di tanah suci, mereka berwukuf pada 9 hari Arafah besok. Alhamdulillah tuan-tuan, mak ayah saya pun tahun ni berada di sana. Doakan untuk mereka, semoga Allah mudahkan urusan mereka, Allah ampunkan mereka. Mungkin kita pun ada jemaah-jemaah, ibu bapa kita, saudara kita. Dan pada hari 9 Arafah tu tuan-tuan, kita tengok dalam rakaman televisyen, di YouTube ke, macam mana tengok tangisan. Ramai yang menadah tangan setinggi-tingginya, mengangkat sampai nampak celah-celah ketiaknya, meminta ampun kepada Allah. Mereka berdiri di situ untuk minta ampun kepada Allah, mengenang segala dosa-dosanya. Dan apa yang mereka harapkan? Sebagaimana janji Allah tentang hari Arafah, tidak ada hari yang paling banyak Allah keluarkan manusia daripada neraka melainkan hari Arafah. Jadi semua yang berhimpun pada hari Arafah besok, semua mengharapkan dengan satu harapan, Allah ampunkan mereka dan Allah keluarkan mereka daripada senarai ahli neraka. Jadi pada 10 Zulhijjah mereka bergembira, mereka menyambut Adha, mereka melontar jamrah, mereka tawaf di Kaabah, mereka sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, mereka mencukur kepala mereka, mereka menyembelih hadyu mereka. Mereka bergembira kerana 9 hari Arafah, 9 hari Zulhijjah itu, mereka harapkan Allah telah keluarkan mereka, bebaskan mereka daripada api neraka. Mereka bergembira. Dan kita di Malaysia pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bergembira juga. Kita laksanakan ibadat korban. Itu tanda kegembiraan yang sebenar. Itulah tanda kegembiraan yang sebenar, tetapi itu hanya di dunia. Kegembiraan yang sebenar, hari raya yang sebenar adalah hari di mana orang-orang beriman yang kita baca tadi sampai ke dalam syurga, dan setiap hari mereka saling kunjung-mengunjung dalam keadaan mereka dapat melihat wajah Allah. Inilah hari raya yang sebenar, apabila kaum beriman di dalam syurga, mereka bergembira dengan sanak saudara mereka, sahabat mereka, kunjung-mengunjung dalam keadaan mereka dapat melihat wajah Allah. Jadi hayati betul-betul hari raya yang kita nak sambut dekat dunia ini, supaya kita kecapinya pula di akhirat. Tuan-tuan, apabila kita dah sampai ke syurga, ada satu perkara yang telah kita bebas daripadanya. Apa dia? Neraka. Jadi hari ini insya-Allah tuan-tuan, kita nak sambung tentang Malik Yaumiddin. Nak bincang tentang hari pembalasan adalah hari di mana Allah melindungi orang-orang beriman. Dan tuan-tuan tengok dalam surah 3 ayat 185. Surah 3 ayat 185. Muka surat 74. Surah 3 ayat 185. Muka surat 74. Hujan Ustaz. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Jumpa semua muka surat berapa? 74. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia adalah yang akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya tidak lain, kamu akan disempurnakan ganjaran kamu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan, di sini yang kita nak gariskan, maka barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan daripada api neraka. Wahai Tuhan kami, masukkan kami di kalangan orang-orang yang kau sebutkan ini. Wa udkhilal jannah, lepas Allah selamatkan daripada api neraka, Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Faqad faz, maka inilah kejayaan yang sebenar-benar. Tuan-tuan jangan tertipu dengan kehidupan dunia, di mana kadang-kadang kita tahu nak syurga, tapi tetap kita melihat dunia sebagai pencapaian yang sebenar. Kita lupa tentang akhirat. Jadi Allah sebut, apakah definisi kejayaan yang sebenar? Apakah definisi kejayaan yang sebenar? Apabila Allah selamatkan dia, apabila Allah jauhkan dia daripada neraka, dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Itu ta'rif kejayaan yang sebenar. Allah ingatkan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain, kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Okey. Kalaulah saya boleh buat gambaran saja tuan-tuan, nak bagi tahu, bila kita dah bincang tadi, di akhirat bermula kematian kita itu semuanya urusan Allah. Dan sampailah saat terakhir kita di titian sirat. Contoh saja tuan-tuan. Dan sekarang ni pintu syurga. Bila seseorang yang dah sampai ke syurga, bermaksud dia telah diselamatkan daripada neraka. So kita kena tahu, semua orang kena tahu, yang kita semua akan lalu neraka dahulu, baru sampai ke syurga. Jadi itulah dia takrif kejayaan tadi, bila selamat daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Dan alhamdulillah, tentang nikmat syurga ada sebahagian yang telah kita bincangkan yang lepas. Hari ini kita nak tengok tentang azab-azab neraka yang Allah sediakan bagi orang-orang yang ingkar. Dan secara tak langsung, azab-azab yang Allah selamatkan orang-orang beriman daripadanya. Jadi antara yang Allah sebutkan tentang api neraka ni tuan-tuan, mari kita tengok surah 18. Surah 18 ayat 102. Surah 18 surah apa? Surah Al-Kahf. Muka surat 304. Jadi neraka, na'udzubillah min zalik, neraka merupakan surah 18 ayat 102, tempat untuk orang-orang yang ingkar. Surah 18 ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Apakah orang-orang yang ingkar itu menyangka?
Apakah orang yang ingkar itu menyangka dengan mengambil hamba-hambaku sebagai Tuhan selain aku dapat menyelamatkan mereka? Di dunia mereka tak mau patuh kepada Allah, mereka puja selain daripada Allah, mereka merasakan itulah tempat bergantung mereka. Ini Allah ingatkan, di sini, inna a'tadna jahannama, sesungguhnya kami telah sediakan neraka Jahannam itu lil kafirina, bagi orang-orang yang ingkar, sebagai apa dia? Sebagai tempat tinggal dia. Jadi neraka tu Allah namakan dia sebagai Jahannam. Jahannam disebut sebagai Darul Azab. Jahannam adalah nama bagi negeri yang penuh dengan azab. Tuan-tuan tengok surah 78 ayat 30. Jadi Jahannam adalah Darul Azab. Kat surah An-Naba. Surah 78 ayat 30. Allah sediakan bagi orang-orang ingkar namanya apa? Jahannam. Apa sifat Jahannam? Darul Azab. Dar maksud dia apa? Kita ada Darul Ridwan, kita ada Darul Naim. Dar tu negeri, rumah, tempat. Al-Azab beza. Kita ada Kelantan Darul Naim, kita ada Perak Darul Ridwan, negeri yang diredai Allah. Darul Naim, negeri yang penuh kenikmatan. Tapi ada orang diduduk dekat Darul Azab. Kenapa kita sebut demikian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah kamu. Kamu ni siapa? Orang-orang yang ingkar. Orang ingkar yang tuan-tuan jangan kita hanya fikir Abu Jahal, orang-orang Yahudi, Abdullah bin Ubay bin Salul, atau kalau zaman hari ini pula yang belum Muslim itu. Orang ingkar ni adalah orang yang dia menutup ilmu Allah ni. Sebab perkataan kafara maksudnya tutup. Alladzina kafaru kita jumpa dalam Quran banyak. Kafaru dari segi bahasa maksudnya menutup. Kalau kita ni menutup hati kita daripada Al-Quran, menutup telinga kita daripada Al-Quan, itu ingkar namanya. Jangan kita bersikap tenang, tenteram dengan azab Allah. Dengar je azab Allah, orang beriman kena paling takut sekali. Allah kata rasakanlah. Walaupun ni kata pada orang ingkar, tapi kita pun tak tahu nasib kita bagaimana. Falan nazidakum illa azaba. Tidak sekali-kali kami menambahkan kepada kamu melainkan azab. Kalau tuan-tuan belajar, ada nafi, lepas tu ada istisna, ada pengecualian. Saya tidak ada duit melainkan RM2. Okey, dia tak ada duit ke ada duit? Adalah. Tapi hanya RM2. Kalau saya ada RM2, mungkin ada duit lain juga. Tu kaedah bahasa Arab kan. Dia bahasa Arab ni dia banyak istisna, dia panggil pengecualian. Kita bahasa Melayu kurang. Kalau orang Arab, kalau dia nak sebut pukul 7.50, dia kata 8 kecuali 10. Kita tengok berapa ringgit ni harga nasi lemak ni. RM8.5 kan. Kita kata 9 kurang 9 kecuali 50 sen. Orang Melayu buat macam tu tak? Tak ada. Orang Arab banyak begitu. Dia banyak istisna, dia panggil pengecualian. Jadi Allah kata dekat sini, tidak kami tambah apa-apa. Mula nafi tu, tak ada apa-apa kami tambah. Melainkan, maksudnya ini sahaja. Dalam bahasa Arab dipanggil adatul hasar. Nak beritahu lain tak ada kecuali berazab. Jadi sebab itulah nama Jahannam sebagai Darul Azab. Dalam neraka, suasana yang sangat panas. Itu basic. Sebab basic, sebab dia api. Naron. Nar, api. Dah tentu panas. Kita tengok surah 56. Tengok surah 56 ayat 44. Muka surat 535. 56 ayat 44.
Muka surat 535. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La baridin wala karim. Tengok terjemahan dia, la baridin. Tidak ada yang sejuk. Wala karim, dan tidak ada yang menyenangkan. Oh, mungkin ada sikit kot, 2 saat ke 3 saat ke. Tak ada. Sebab apa tak ada, tuan-tuan? Sebab tadi Allah kata, falan nazidakum illa azaban. Kami tak tambah apa-apa melainkan azab. Jadi yang mereka rasakan panas tu sentiasa panas, dan mereka rasa tidak menyenangkan tu sentiasa tidak menyenangkan. Kita kalau panas tak selesa, tuan-tuan, kita buka kipas. Tapi dalam keadaan panas itu, hawanya pula dalam keadaan tidak menyelesaikan. Payah nak sebut. Tuan-tuan tengok ayat 43 sebelum tu. Tengok ayat 43. Sebelum tu saja. Wa dhillim min yahmum. Dahlah panas kerana api yang membara, kemudian dan naungan asap yang hitam. Kita belajar kalau ada kebakaran, bila ada asap macam nak buat, merangkak ke bawah. Tapi ketahuilah dalam neraka itu atas dan bawahnya api. Dia macam apa tu kalau kita kata atas dan bawah dia api? Kalau dekat dunia ni apa yang atasnya api, bawahnya juga api? Kita punya oven tu. Okey, tuan-tuan tengok dalam surah 39. Surah 39. Surah apa? Surah 39 Az-Zumar. Buka ayat yang ke-16. Muka surat 460. Surah 39 ayat 16. Surah 39 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal. Apa terjemahan dia? Bagi mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang ingkar. Bagi mereka daripada fauqihim. Apa fauqihim? Atas mereka. Ada zulalun minan nar, naungan. Ingat tak kita bincang tentang ahli syurga? Allah juga bagi naungan di bawah teduhan-teduhan untuk mereka berteleku dengan pasangan mereka. Tapi dalam neraka pula mereka juga diberikan zulal. Tapi zulal mereka dibuat daripada api neraka itu sendiri. Daripada api itu sebagai naungan mereka. Wa min tahtihim zulal. Dan daripada bawah mereka juga adalah lapisan daripada api tersebut. Jadi bayangkanlah atas dan bawahnya api. Kita kata tak apa kot, jauh sikit kot. Bila mereka kepenatan dan mereka nak berehat, mereka akan berbaring di atas tilam dan juga selimut juga daripada api. Dalam surah 7 ayat 41. Surah 7, surah Al-A'raf ayat 41. Muka surat 155. Surah 7 ayat 41. Surah Al-A'raf ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash.
Jadi bagi mereka daripada Jahannam itu sendiri. Mihadun. Dia terjemah apa mihadun? Dalam surah An-Naba, alam naj'alil arda mihada. Mihada tu maksudnya adalah buayan asalnya. Dia kata mahdi. Mahdi ni apa dia? Minal mahdi ilal lahdi. Mahdi maksudnya buayan. Jadi kenapa Allah sebut buayan? Ini satu bentuk perli, ejekan untuk mereka. Sepatutnya tempat paling empuk sekali yang ibu bapa sediakan adalah kepada anak-anak yang baru lahir, baby. Kalau orang Arab dulu-dulu ke, tak sama macam tuan-tuan, mungkin ada tilam bono ke, tilam apa lagi? Kowe kan. Lompat tu letak air oren tak tumpah. Tu zaman sekarang lah. Tapi zaman dulu mana ada begitu teknologi dia. Jadi yang paling kemas, yang paling selesa untuk siapa? Baby. Dipanggil Mahdi. Mahdi, al-mah itu mufrad dia, al-mihad jamak dia. Jadi bila Allah kata tempat untuk dia baring, tempat paling selesa dia daripada api. Ini maksudnya apa? Tempat paling selesa daripada api. Ini perli ni, kutuk. Penghinaan untuk mereka. Jadi tadi kita kata atas api, bawah api, siling api, lantai api. Bahasa gitulah. Sekarang nak tidur pula selimut, tilam pun api. Lepas tu rawash dia, yang menyelimuti dia juga adalah api. Rawash tu selimut dia pula. Mungkin tak ganas sangat kot lagi, mungkin dia tak payah pakai lah. Tak payah pakai, dia kena pakai baju juga. Dan Allah sebut dalam surah 22, baju mereka dibuat daripada potongan api neraka. Surah 20, surah 20. Kak surah 20, surah Toha kan? Surah Al-Hajj, surah 22. Surah 22. Surah 22 muka surat 334. Surah 22 ayat 20. Surah 22 ayat 20. Muka surat 334. Oh, daripada ayat 19 tuan-tuan tengok. Ayat 19, ayat 19, ayat 19. 22 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini cerita tentang orang beriman dengan orang ingkar. Dua orang ini mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar. Di sinilah kita kata begitu dahsyatnya keadaan orang-orang yang ingkar ini. Maka orang-orang yang ingkar dipotongkan bagi mereka pakaian. Kita panggil apa bahasa Melayu kita ni? Custom made. Memang dipotong untuk cukup-cukup, muat-muat untuk saiz dia. Bukan orang lain punya, dia punya saiz. Jadi kain yang dibuat untuk baju mereka ini minnar. Siling api, lantai api. Tilam api, selimut pun api juga. Sekarang pakaiannya api. Nak pergi mana? Tak nak berselimut, baju dah kena api dah. Falan nazidakum illa azaban. Takkan tu kaedah dia. Tak tambah apa-apa melainkan azab. Jadi kita akan carilah jalan mana nak, tak akan jumpa. Bila panas, kita mungkin nak mandi tuan-tuan. Tapi Allah siramkan mereka air yang yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Disebabkan panas yang amat dituangkan daripada atas kepala mereka, dicurahkan. Kita bayangkan kalau kat dunia panas buka shower tuan-tuan. Tapi dekat akhirat mereka dicurahkan. Shower mereka apa dia? Daripada al-hamim. Apa dia terjemah al-hamim? Air yang menggelegak. Tuan-tuan, kita siram air panas ni kat siapa je? Kat ayam tuan. Tuan lepas sembelih ayam, biar dia mati, bersihkan, kemudian kita siram air panas kan? Nak cabut bulu dia. Sekarang ni kalaulah yang tak mahir, dia pergi masukkan ayam di dalam air menggelegak tuan.
Jangan kata bulu, sampai dalam masak terus. Tapi inilah keadaan ahli neraka. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dah lebih teruk daripada ayam lagi tuan-tuan. Dah panas tu dicurahkan air di atas kepalanya. Yusharu bihi ma fi butunihim. Yang berlaku apa dia? Menggelegak apa yang ada dalam perut-perut mereka. Kalau setakat cabut bulu tu sekejap tuan-tuan, tapi ini menggelegak ke dalam perut. Dan juga apa? Habis lecur semua dia punya kulit-kulit. Mereka cuba larikan diri daripada azab ini. Lalu mereka dikejar dengan batang-batang besi. Walahum maqami'u min hadid. Dan bagi mereka ada batang-batang besi, batang-batang daripada besi. Kullama aradu an yakhruju minha min gham. Setiap kali mereka cuba untuk keluar daripada neraka, daripada kesengsaraannya, u'idu fiha, dikembalikan mereka ke dalamnya. Macam mana lari tuan-tuan? Neraka ni bentuknya adalah lembah yang dalam. Kemudian kaki mereka diikat dengan rantai-rantai. Tangan dan leher mereka dibelenggu. Tuan-tuan, mereka terdongak macam ni, lari macam mana? Kaki pula dirantai. Jadi bila mereka lari, ditarik dengan rantai-rantai tersebut, dikejar dengan batang-batang besi oleh para malaikat. Wadhuku azabal hariq. Dan diherdik lagi kepada mereka, rasakanlah sesaan yang membakar ini. Tuan, kenapa kita cerita benda ni? Tadi kita sebut, orang beriman, Allah telah selamatkan dia daripada tempat ini. Dan nanti orang beriman ketika dalam syurga, dia akan lihat tentang neraka itu. Dan itulah, dia akan tahu itulah tempat dia kalau dulu dia tak beriman. Dan itulah tempat dia kalau dulu masa sampai Al-Quran dekat dia, dia pun tak tahu dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah petunjuk yang menyebabkan dia sampai ke syurga. Orang yang tak ikut petunjuk, dia tersesat masuk ke dalam neraka tersebut. Allah selamatkan mereka daripada apa? Pakaian daripada api, tilam daripada api, dinding shielding daripada api. Lagi apa lagi? Sekarang dah kepanasan ni. Dah kepanasan nak minta air. Apa air yang Allah sediakan? 1 surah 16 ayat 14. Surah 14, surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat 16 dan 17. Ni minuman. 14, 16 hingga 17. Muka surat 257. Muka surat 257. Sewaktu dah ke? Tak nampak. Belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min waraihi jahannam. Dari Allah kata di balik mereka ada neraka jahanam. Wa yusqa min ma'in sadid. Dan ia diberi minum daripada sejenis air. Air itu berupa apa? Sodid. Apa terjemahan sodid tuan-tuan? Nanah. Jadi kita minum air daripada kita. Ahli neraka minum air daripada nanah. Adik-adik tahu nanah? Uas tahu nanah? Tu luka kita yang berkudis tu, kalau ada kuman nanti dia bernanah, dia kuning. Kalau teruk dia busuk. Jadi dihimpunkan nanah-nanah ahli neraka ini dengan darah-darah hanya sekali, diberi minum. Takkan nak minum kot. Terpaksa minum. Dan mereka minum tu sebab mereka terlalu dahaga. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruh. Yatajarra'uh. Mereka meneguk-neguknya. Bukan teguk tu sebab sedap. Tadi tuan-tuan, kehausan sangat. Panas yang amat.
Jadi kalau nak minum, inilah airnya. Tapi falan nazidakum illa azaba. Minuman yang diberikan tu adalah sebahagian daripada azab juga. Tak minum, dahaga. Minum, azab. Tak ada apa-apa kebaikan melainkan azab saja dalam neraka. Wala yakadu yusiru, dan hampir-hampir mereka tak dapat nak telan. Tuan-tuan, nak telan macam mana? Air susu basi pun kita termuntah terus. Ini kan nanah yang baunya busuk dengan jijiknya. Tapi dalam Quran sebut ramai manusia yang berada di tempat ini. Bagaimana boleh terjebak juga di sini? Kerana sikap dia sendiri di dunia dahulu. Sebab tu di akhirat nanti fa'tarafu bi dzambihim. Mereka mengiktiraf dosa mereka, mereka tahu kesalahan mereka. Bila datang para nabi, datang para utusan untuk bawa kepada mereka pengajaran, hidayah daripada Allah, mereka tak mau beriman. Kita sambung sikit lagi lepas azan insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan, kita sambung sedikit lagi. Jadi apa minuman yang diberikan kepada ahli neraka tadi? Air daripada nanah. Takkan nak minum kot. Apa pilihan mereka? Sebab terlalu dahaga, terlalu panas, perut dalam dah melecuk. Minum air berteguk-teguk. Tapi dalam keadaan mereka tak mampu untuk menelannya. Apa rasa? Rasa nak mati, tuan-tuan. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Ayat 17 tadi, tuan-tuan. Sambung balik ayat 17 surah Ibrahim tadi. Sekali lagi ayat 17. Yang selepas mereka meneguk-neguk,
tapi dalam keadaan tak dapat nak menelannya. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Dan datanglah kematian kepada mereka daripada segenap penjuru. Pakaian yang panas sangat pun boleh mati. Api suasana yang sangat panas pun boleh mati. Air nanah yang teruk, yang amat, yang busuk tadi pun boleh mati. Tapi mati ke tidak? Wa ma huwa bimayyit. Sebab sebelum tu Allah dah sembelih dah kematian. Kematian tidak ada lagi di dalam neraka. Rasa nak mati tapi tak mati-mati. Wa ma huwa bimayyit. Tidaklah mereka itu orang yang mati. Wa min waraihi azabun ghalidh. Dan di balik mereka ada lagi seksaan yang dahsyat. Ini air nanah. Mungkin wallahu alam kita jarang dengar, jadi tuan-tuan kena ingat ayat ni, surah 14 ayat 16 17. Sebab insya-Allah tuan-tuan biasa baca surah Al-Kahfi, tuan-tuan akan jumpa ayat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang ingkar, air minuman mereka daripada air yang mendidih seperti apa? Kalmuhal. Seperti tembaga yang dileburkan. Yang bila mereka baru nak minum, yang rentung tu muka mereka terus. Kalau kita minum teh tarik yang panas tu melecur sikit mungkin bibir tuan-tuan. Tapi orang ini dia nak minum air yang panasnya seperti tembaga yang menggelegak. Berapa darjah Celsius? 1000 lebih. Kalau kiraan dunia ni. Itulah minuman-minuman mereka. Minuman mereka lapar. Ahli syurga dapat makan buah-buahan. Ahli neraka dapat apa? Dapat makan buah juga. Tapi buah yang mereka makan tu juga buah yang busuk, yang mengeluarkan nanah juga. Nama buah tersebut buah Dori' dalam surah Al-Ghashiyah. Kita tahu buah zakum satu. Kita pilih buah yang mungkin jarang kita dengar, buah Dori'. Buah Dori' ni tuan-tuan boleh Google. Ada dia dekat dunia, dah ada dah. Buah yang keluar daripada pokok yang unta pun tak nak makan. Kiranya Allah nak tunjuk hinanya manusia dalam neraka tu, binatang pun tak makan, dia yang makan. Namanya pokok Dori'. Yang penuh duri, yang bernanah. Bila makan tidak mengenyangkan dan tidak menggemukkan, tak ada khasiat. Makan sumbat lapar tapi tak kenyang. Sumbat-sumbat. Sebab apa? Makan juga azab. Falan nazidakum illa azaba. Tercekik tuan-tuan. Dalam surah Al-Muzammil Allah kata mereka makan sampai tercekik. Minum air nanah. Minum air panas menggelegak. Tuan-tuan tengok tentang Dori' surah 88. Surah 88, surah Al-Ghashiyah. Muka surat 592 ayat 6 dan 7. Surah 88 ayat 6 dan 7. Ke surat 592. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ini pun sama juga. Mula nafi dulu. Tiada bagi mereka makanan. Maksud tak usah fikirlah nak makan buah durian ke, nak makan makanan yang kita makan dekat dunia ni. Sebab tiada makanan untuk mereka kecuali. Nafi dulu. Kecuali. Jadi apa yang ada namanya Dori'. Dori' ini pokok yang berduri, yang dalamnya ada nanah. Yang bila dimakan, la yusminu wa la yuni min ju'. Yang tidak berkhasiat, menyebabkan yang makan tu tak gemuk-gemuk, tak sihat. Kemudian wala yughni min ju', tak mencukupkan daripada kelaparan. Maksudnya apa? Tak kenyang. Tak dapat nak kenyang. Bila tak kenyang macam mana? Makan lagi. Sampailah perut mereka penuh dengan pokok berduri tersebut. Kenapa jadi begitu? Falan nazidakum illa azab. Tuan-tuan ingat balik yang kita belajar kuliah yang lepas, perbandingan sekarang ni. Pakaian ahli syurga pun kita bincang dah pada pelajaran lepas. Hari ni pakaian ahli neraka. Tempat tidur ahli syurga kita bincang dah pada ayat lepas. Allah sediakan juga untuk ahli neraka. Rumah
naungan-naungan untuk ahli syurga dibincangkan, ahli neraka juga Allah sediakan. Minuman, makanan semua Allah sediakan. Jadi kenapa begitu? Inilah balasan bagi orang yang ingkar dan inilah balasan orang yang beriman. Untuk orang yang beriman, Allah telah selamatkan dia ketika melintasi neraka, dia tidak berjumpa dengan tempat ini, dan bila dia masuk syurga, apa ucapan dia? Alhamdulillahillazi hadana lihadza. Kenapa saya ulang banyak kali alhamdulillahillazi hadana ni? Inilah maksud alhamdulillahi maliki yaumiddin. Jadi tuan-tuan, sekali kita nak solat Isyak tuan-tuan, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan semua kita ikhlas minta dekat Allah. Yang kita minta maliki yaumiddin tu adalah kita nak masuk syurga Allah dalam keadaan Allah selamatkan kita daripada api neraka. Tak nak walaupun hanya satu detik berada di dalam neraka, sebab di dalam itu tidak ada apa-apa yang Allah berikan kecuali azab. Jadi itulah dia maliki yaumiddin tuan-tuan, sangat besar nilai dia. Dan Allah suruh kita ulang 17 kali. Moga-moga ada penghayatan setelah kita memahami maksud Malik Yaumiddin, insya-Allah. Jadi nanti pada kuliah kita yang seterusnya, kita akan sambung lafaz aku janji, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya-Allah bertemu kita pada kuliah yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas perhatian semua.